中国的，中国的，中国人啊。Lebih 60 individu bertopeng dilaporkan menyerbu sebuah premis hiburan KTV di Taman Syamelin Perkasa, Kuala Lumpur dalam kejadian yang tular di media sosial pada 5 April 2026. Insiden itu dikatakan berlaku di Polygram K Club. Berdasarkan maklumat awal, sebuah lori dilihat mengundur sebelum merempuh pagar besi premis berkenaan, membolehkan kumpulan tersebut memasuki kawasan tersebut. Mereka kemudian dipercayai bertindak merosakkan beberapa kemudahan dalam premis menggunakan objek menyerupai kayu. Kumpulan itu juga dilaporkan berpecah dan bergerak ke beberapa bahagian premis secara serentak. Selepas kejadian, kesemua individu terbabit dipercayai melarikan diri menggunakan beberapa kenderaan. Premis berkenaan dilaporkan mengalami kerosakan ketara, manakala pekerja dilihat meninggalkan lokasi selepas keadaan kembali terkawal, sehingga kini tiada kenyataan rasmi dikeluarkan pihak berkuasa. Plan?我们check that guy behind that one. 他不说什么。Chinese. 屁股放的。中国的，中国人啊。中国人，四面八方来的人，你看到没有？哇，印度人，也有黑人。不是有印度人，有中国人，有马来人。这个指挥的。是指的这个了。They never even use.12房在哪里？12房。怎么样啊？12个，跟着12个。哎，罢工！到1点钟单子嘛。农业人，我上去看了。